Cara tak pegah nak yakin orang bahawa Nabi diutuskan oleh Allah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nyan payah dah cerita ile kondisi umat di zaman jahiliyah. Jogohlom ruh Nabi kiban penghidupan orang di zaman jahiliyah. Leuh dah pegah yang hana-hanagat di zaman jahiliyah. Ruh Nabi geba agama yang damai, agama Islam. Terjadilah perubahan. Nyainan nakdik kedatangan Nabi-nya merupakan rahmat bagi sekalian alam. Yohana tercipta yang berwilai dengan datang Nabi geba agama yang murni, agama yang damai, gerubah hal-hal yang hanagat di masa jahiliyah kepada masa Islam yang terang benderang. Demikian.